Adakah anda jutawan duit atau jutawan emas? Pada tahun 2015, harga emas sekitar 141 per gram. 1 juta ketika itu boleh beli kira-kira 7.1 kilogram emas. Tapi hari ini dengan harga emas sekitar 620, 1 juta hanya boleh beli sekitar 1.6 kilogram emas. Nilainya susut lebih 3/4 dalam tempoh 10 tahun. Kalau 1 juta itu ditukar kepada emas, hari ini nilainya dah menjadi lebih 4.4 juta. Nilai berganda lebih 4 kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Dua pengajaran besar kita boleh ambil. Pertama, kuasa ringgit jatuh lebih 4 kali ganda. Kedua, purata kenaikan harga emas adalah sekitar 27% setahun sejak 2015. Sedangkan simpanan biasa di ASP, tabung haji atau KWSP cuma sekitar 5%. Sebab tu, simpanan tunai bukan sahaja kalah dengan inflasi, tapi hilang kuasa beli setiap tahun. Nak elakkan duit terus susut nilai, tukarkan sebahagian kepada emas public gold. Public gold menyediakan cara mudah, murah dan patuh syariah untuk anda mula. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu kewangan, emas dan public gold.